Ramai yang ambil vitamin D setiap hari. Tapi kalau anda tak ambil vitamin K2 sekali, kesannya sebenarnya tak sampai mana pun. Malah boleh jadi berbahaya untuk jantung. Dalam buku panduan pemakanan dan suplemen ni, saya jelaskan kenapa vitamin D3 dikombinkan dengan vitamin K2 dan perlu diambil bersama sebagai suplemen yang lengkap. D3 sebenarnya bantu menyerap kalsium. Makanan vitamin K2 mengarahkan kalsium ke arah tulang dengan mengeluarkan kalsium dari tempat yang tidak sepatutnya. Dan bukannya ke saluran darah. Gabungan ini penting untuk tulang yang kuat, hormon yang stabil, imuniti yang tinggi dan elakkan pengerasan saluran darah arteri. Kalau anda nak tahu cara ambil dos yang betul dan bila masa terbaik untuk ambilnya, semua ada dalam buku ni. Buku panduan pemakanan dan suplemen oleh Dr. Norman Norawi, ilmu nutrisi yang sebenar untuk kesihatan tulang, jantung dan imuniti yang perkasa. Vitamin D3 dan K2, dua hebat untuk tulang yang kuat, jantung yang sihat.